Profil tokoh murid 2025. Nur Izara Aisyah binti Muhammad Arizu Hadi dilahirkan di Hospital Tunku Amport Afzan pada 29 Januari 2013. Merupakan seorang ketua pelajar, pengurusi Kelab STEM, pengurusi bola jaring dan juga naib pengurusi PPIM. Berikut adalah pencapaian Izara Aisyah dalam bidang yang diceburi di sekolah. Di sebalik setiap kejayaan ada kisah yang menginspirasi. Hari ini kita raikan seorang tokoh murid yang bukan saja cemerlang akademik tetapi juga memiliki disiplin yang sangat luar biasa. Ialah Izara Aisyah, tokoh murid yang menjadi kebanggaan SKF Dar Sungai Pencit Selatan. Hai, saya Nur Izara Aisyah. Saya daripada kelas 6 kreatif. Saya selalu percaya kalau kita buat sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan nampak hasilnya. Saya suka buat jadual belajar sendiri dan saya juga cuba disiplinkan diri walau kadang-kadang saya terasa amat penat. Tapi setiap kali saya berjaya capai satu perkara, itu buat saya nak terus berusaha. Izara memang seorang anak yang berdikari. Saya tak perlu suruh banyak kali. Bila dia ada kerja sekolah, dia buat dulu sebelum bermain. Saya selalu pesan padanya, buat yang terbaik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dan saya bangga sangat dengan cara dia menjaga sikap, adab dan kesungguhan dia. Kejayaan Izara Aisyah bukan sekadar pada pencapaian tetapi pada akhlak, disiplin dan kerendahan hatinya. Semoga Izara terus melakar kecemerlangan di mana saja anda berada menjadi inspirasi kepada rakan-rakan dan generasi seterusnya. Tahniah Izara Aisyah, tokoh murid 2025.